Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau kita, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-tuan, Puan-Puan sidang hadirin dan hadirat sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia kita dalam keadaan kita sehat, dapat kita solat maghrib berjamaah, dan insya-Allah kita akan duduk dalam ilmu. Mudah-mudahan ianya menjadi satu amal bakti kita, menjadi amal soleh kita apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikekalkan hidayah buat diri kita, zuriat keturunan kita, dan diberi hidayah kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum terbuka pintu hatinya untuk bersama-sama dengan kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat sekalian, kita dah miss satu kali lah, maknanya dah 2 bulan ni, masuk bulan kedua tuan-tuan sebab yang hari tu ada pakcik saya lah meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, kita sambung kelas kita, sambungan cerita pasal Dajjal. Dajjal ini adalah satu petanda besar, alamat kiamat. Petanda besar yang pertama. Kita sambung ceritanya, iaitu Dajjal memerintah selama 40 hari. Tak lama tuan-tuan, 40 hari tu kira sebulan lebih je. Tetapi hari pertama, kata Nabi, setahun. Hari pertama tuan-tuan, setahun. Siangnya setahun, 365 hari. Jadi bila macam tu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami nak solat? Adakah cukup dengan sekali solat sahaja?" Kata Nabi SAW, tidak. Mengikut pada urufnya, pada kebiasaannya. Kalau kebiasaan ni kita duduk agak-agak dah masuk zuhur ni, semayanglah zuhur. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu ketika itu masih adakah jam ataupun tidak. Kita tak tahu masa tu ada jam atau tidak, tak tahu tuan-tuan. Kalau ada jam, kita ikutlah time jam tu. Nak ikut matahari, dah tak boleh dah. Dah tak boleh ikut dah. Sebab matahari siang yang pertama tu 365 hari. Tidak terbayang di pikiran kita tuan-tuan. Dan hari yang kedua itu Nabi beritahu seperti sebulan, 30 hari. Dan hari yang ketiga itu Nabi beritahu seperti seminggu. Subhanallah tuan-tuan. Memang kita tak terbayang tuan-tuan suasana yang begini. Dan hari yang keempat, kata Nabi, seperti hari-hari yang biasa kamu lalui. Maka tuan-tuan, jumlah keseluruhannya itu berapa hari tuan-tuan? 435 hari. Yang kita tahu tadi sebulan. Rupanya jumlah keseluruhannya 435 hari. Subhanallah. Mampu ke kita tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Nabi beritahu pada kita supaya kita berdoa. Berdoa supaya kita tak jumpa akan Dajjal. Sebab tu Nabi tak pernah tinggal doa pada tahiyat yang terakhir. Tahiyat terakhir Nabi baca setelah fil alamin innaka hamidum majid, Nabi baca apa tuan-tuan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka jahanam. Ini subhanallah tuan-tuan, cerita hebat tuan-tuan neraka ni, na'udzubillah. Lagi apa? Wa na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab kubur. Azab kubur pun sama tuan-tuan, azab kubur ni. Kecuali orang yang mati syahid tak kena azab kubur. Orang yang mati hari Jumaat tak kena azab kubur. Boleh ke kita pilih tuan-tuan? Kalau itu bunuh diri tak masuk lagi, teruk lah. Wa min fitnatil mahya wal mamat.
Ya Allah, jauhkanlah kami daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Hidup di atas muka bumi ni pun ada fitnah dan juga fitnah kematian. Ini pun kita tak cerita tuan-tuan, belum nak cerita kot. Kalau cerita panjang ni. Wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnahnya Dajjal. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Dajjal ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, seterusnya dulu kita dah cerita lah pasal Dajjal kan. Siapa dia Dajjal tu kita dah cerita. Dajjal pergi semua tempat tuan-tuan. Semua tempat dia pergi. Tak ada tempat yang tak dia pergi. Semua dia pergi. Yang akhir sekali dia akan masuk tuan-tuan Mekah. Dia akan cuba masuk ke Mekah. Nak menunaikan haji ke? Nak menunaikan umrah ke? Tidak. Dia pergi Mekah itu untuk menyesatkan manusia yang duduk di Mekah. Tetapi dia tak boleh masuk tuan-tuan. Dia tak boleh masuk Mekah. Langsung tak boleh masuk. Lalu dia pergi ke Madinah. Dia pergi Madinah juga dia tak boleh masuk tuan-tuan. Dia pergi ke Madinah juga dia tak boleh masuk. Lalu dia berkumpul dengan bala tenteranya, dengan pengikutnya, seramai 70,000 orang daripada orang Yahudi. Orang Yahudi aja 70,000 orang tuan-tuan. Itu pengikut dia. Jadi kita kalau boleh janganlah ikut cara hidup Yahudi. Ada ulama beritahu total Yahudi. Ada ulama beritahu di antaranya orang Yahudi bukan orang Yahudi. Orang yang mengikut cara hidup Yahudi. Tuan-tuan, sebab tu kita dalam ibadah ni kadang-kadang kita kena ambil tahulah supaya kita tidak terikut cara Yahudi. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani ni dia sekali-kali takkan cocok dengan pendapat kita orang Islam. Contohlah tuan-tuan, contoh budaya orang bukan Islam. Kita berdoa. Doa tanda tangan ni, kiblat doa ni ialah atas. Kiblat doa ni atas. Kita doa begini tuan-tuan. Kan kita tanda tangan tu begini. Ni bukan nak cerita bab doa pula. Kita selitkanlah. Tangan ni, jari ni kita rapatkan. Jangan pisahkan. Kalau gini kita pisah, maka kita rapatkan. Tak kira lah begini ke begini, tak kisah. Ada ulama sarankan begini. Cantumkan huruf satu sini, huruf satu sini. Jadi ba. Ba-nya mana? Pada bibir kita. Titiknya ba. Imam doa kita pun amin. Tu ba-nya. Barulah doa kita insya-Allah Allah makbulkan. Cara yang bukan Islam doanya begini. Amin. Amin. Ini tasyabbuh kepada orang-orang Hindu. Orang Hindu dia gini kan? Orang Buddha pun begini. Tapi dia bukan gini je. Dia tak ada taruh colok di sini kan? Ginilah. Tidak nunjuk pun takut. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita gini. Punya lu malas doa, ya Allah. Ini je yang angkat lagu dia. Begini adab doa. Dah lah doa begini. Bora pula. Lawa baju kau. Lawa telkung kau. Macam mana Allah nak terima doa kita tuan-tuan? Itu di antaranya. Di antara lagi takbiratul ihram. Ada orang doa macam mana? Takbiratul ihram, angkat. Kita kan takbiratul ihram kan begini. Bawah telinga kan, ini. Tak payahlah pegang telinga. Mana telinga? Tak payahlah. Ada orang ni. Allah. Begini tuan-tuan. Saya dah tengok. Ada orang macam semayang macam ni. Allah. Yahudi tuan-tuan. Yahudi dia semayang macam mana? Dia pergi kat tembok tu. Banyak kali lah. Tapi kita sekali je. Bukan kita lah orang tu lah na'udzubillah. Saya tegur dia tuan. Terima kasih ustaz kata dia. Saya pun tak ada ilmu. Dia kata alhamdulillah lah dia terima teguran. Besok lusa buat lagi. Macam mana tu? Dia terlupa kot sangka baik.
Itu tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, pengikut lagi siapa? Iblis, syaitan dan jin kafir. Itu di antara pengikut Dajjal. Lagi pelaku sihir. Yang seterusnya yang keempat, golongan perempuan yang engkar. Lagi golongan yang suka menyebarkan fitnah, suka membuat dusta. Lagi golongan yang mengadu domba, mereka yang bersekutu dengan kaum kufar. Lagi asabiah yang melampau sehingga melanggar hukum Allah. Ada juga asabiah yang tidak melampau tuan-tuan, seperti siapa? Utbah bin Syaibah. Utbah bin Syaibah ni dia orang Arab Quraisy. Nabi SAW berhijrah, berdakwah di kota Taif. Saya cerita selok sikit lah. Ke kota Taif, sebab ketika itu penduduk Mekah dah tak terima Nabi. Nabi telah kehilangan dua orang yang dikasihi, bapa saudaranya Abu Talib dan isterinya Siti Khadijah. Lalu Nabi berhijrah ke Taif. Sebab apa? Yang pertama, Taif tu sejuk. Yang kedua, Nabi fikir Nabi ni ada saudara di Taif. Siapa? Atuk. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abi Manaf. Hashim bin Abi Manaf ni dia ada isteri namanya Atikah. Atikah tu orang Taif. Jadi Nabi bersangka orang Taif dia akan terima lah. Rupanya tidak. Sampai je di Taif, Nabi jumpa pembesar Taif. Rupanya Nabi dibaling dengan batu, dengan kayu, semua sekali tuan-tuan. Nabi turun daripada kota Taif tu, singgah di satu tempat kebun anggur. Cerita panjang tu, saya cerita sikit je pasal sedotan. Nabi singgah di kebun anggur tu, Nabi menangis. Nabi berdoa sambil menangis. Nabi menangis bukan kerana sakit tuan-tuan. Kalau kita menangis kerana sakit dada kan, kenapa? Kena serangan jantung. Doktor kata tak ada harapan ni. Saya tak cerita orang. Nangis tuan-tuan, nangis. Nangis namanya aku ni dah mati ni, nak mati ni. Tambah doktor kata panggil anak, beranak semua balik. Nak ditidurkan lagi. Aduh, detuk rasa. Nangis kenapa? Takut apa? Takut mati, sakit. Nabi nangis bukan kerana sakit, bukan kerana berdarah, tapi Nabi nangis kerana di mana lagi nak cacatkan bendera Islam ni. Di utara Mekah tak terima, selatan Mekah tak terima, semua dah tak terima. Di Taif pun tak terima. Nabi menangis itu berdoa tuan-tuan. Dalam kebun tu ada orang dengar. Dia pun pergi jumpa tuan dia, namanya Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah binti Rabi'ah bin Rabi'ah. Dia kata, tuan, di kebun tuan ni ada dua orang yang sedang menangis. Macam mana kita nak suruh dia balik ke, ataupun kita nak suruh dia tunggu situ, biarkan, tak apa. Utbah dan Syaibah ni orang Arab Quraisy. Dia dah tahu cerita Nabi datang ke Taif. Dia tahu Nabi dah dialau. Dia tahu Nabi dah dicaci maki, dah dibaling dengan batu dan sebagainya. Menangis. Nabi itu dia tahu, semua dia tahu. Jadi dia ada perasaan apa tuan-tuan? Orang kampung datang kan, walaupun tak kenal, walaupun ketika itu dia belum Islam, tapi semangat asabiahnya, semangat perkaumannya, semangat mesti nak tolongkan kaum aku, saudara mara aku, satu keturunan. Dia cakap, jangan, kamu pergi ambil anggur, bagi dia makan. Dia pun ambil anggur tuan-tuan, bagi makan. Tuan, ini anggur, sila makanlah. Makanlah tuan, makan. Nabi pun ambil, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia pegang tangan Nabi. Wahai tuan, ini perkataan saya belum pernah dengar. Sini orang baca. Sini orang belum baca, ini perkataan belum ada tuan, kecuali tuan saja.
Saya tahulah, saya lama duduk sini. Cakap apa pula ni? Macam cakap Bangla pula. Saya lama, Bangla lah, tak apalah. Saya lama duduk sini, saya tahulah Tuan. Tuan saja ada baca ni perkataan bismillah. Wallahi hadzal kalam. Tak ada orang baca. Tuan saja baca. Wah, Nabi nak makan tak jadi, tuan-tuan dia pegang tangan. Nabi kata, wah ni satu can ni. Untuk dakwah. Nabi kata, siapa kamu ni? Nama kamu siapa? Datang dari mana? Dia kata, nama saya Adas. Agama saya Nasrani. Saya datang dari Ninawa. Ninawa ni jauh tuan-tuan, daripada Iraq. Cari makan tuan-tuan. Macam kita lah sini, orang Indon datang kan, orang Balang datang. Jauh lah cari makan. Lalu dia lepaskan tangan Nabi, Nabi pun makanlah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun tanya, oh kamu duduk Ninawa, kamu kenal lah dengan saudara saya. Siapa saudara Tuan? Saudara saya nama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Yunus bin Matta tuan-tuan pun kenal. Nabi Yunus. Cuma kita tak pernah dengar lah. Kita dengar cerita je kan. Yunus bin Matta ni Nabi Yunus. Dia pegang lagi tangan Nabi. Macam mana Tuan boleh tahu ini? Orang sudah lama mati. Sudah lama meninggal dunia. Macam mana Tuan boleh tahu? Ini cerita panjang tuan-tuan. Kita stop setakat tu dulu lah. Cerita panjang tuan-tuan. Lalu Adas akhirnya memeluk Islam. Kalau pergi Mekah tuan-tuan, pergi Taif, ada masjid surau, masjid lah kat sini pergi surau, Masjid Al-Adas. Kita pergilah sana, Masjid Al-Adas. Jangan sibuk pula kita naik kabel car. Kabel car kat sini pun ada kan. Pergi sana, Ustaz saya pergi naik kabel car kat mana? Kat Taif. Semayang tak dekat Masjid Al-Adas? Tak. Rugilah. Allah tuan-tuan kabel car kat sini pun ada. Maka tuan-tuan, inilah satu-satunya cerita tentang Dajjal tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, Dajjal pun berkampunglah di Jabal Uhud. Dia berkampung tuan-tuan Jabal Uhud dengan bala tentera yang ramai tadi, lebih daripada 70,000. Berkampung tuan-tuan di Madinah tu. Apa kata Nabi? Summa tarjuput Madinah bi ahliha salasa rafajatin wa yuhrujullah ilaihi kulla kafirin wa munafikin. Dia dah berkampung tuan-tuan, dia tengok daripada jauh, dia beritahu dengan pengikut dia, kamu tengok di sana tu ada istana putih. Istana putih itulah adalah istana Muhammad. Dajjal beritahu. Rasulullah dah lama meninggal, dah lama wafat. Tapi dia beritahu pengikut dia. Lalu dia pun hentakkan kakinya 3 kali di bumi Madinah, di sempadan tadi lah, di Jabal Uhud. Maka tuan-tuan, dia hentak kali pertama, bergegar bumi Madinah seperti gempa bumi. Besar sangat ke tuan-tuan Dajjal ni? Macam manusia biasa, tetapi itulah sihirnya. Sihirnya tuan-tuan. Sihir dia. Gegar kali pertama, bila reda gegar tu, keluarlah dari ada bumi Madinah tadi orang kafir. Keluar orang kafir tuan-tuan yang duduk di Madinah dan bersatu dengan Dajjal, dengan kumpulan Dajjal, masuk kem Dajjal. Dajjal tak puas hati lagi. Dajjal pun hentakkan kali kedua, buat kali kedua. Bergegar lagi tuan-tuan. Keluar lagi orang-orang kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik keluar. Keluar tuan-tuan, itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka semua orang Madinah selamat. Tidak tuan-tuan, ya selamat Mekah. Confirm 100% orang yang beriman. Maka tuan-tuan, reda yang kedua, yang ketiga pula, dihentakkan kali yang ketiga. Berhenti. Hentakkan kali ketiga tadi, berhenti. Keluarlah saki baki daripada orang-orang munafik dan kafir.
habis, bersih dah. Jadi Madinah ketika itu dah tak ada lagi orang kafir dan munafik. Tuan-tuan, Dajjal pun dah rasa lega lah. Makin bertambah ramailah pengikut Dajjal laknatullah. Maka tuan-tuan, ni sebenarnya dah penghujung riwayat Dajjal. Tiba-tiba tuan-tuan keluar seorang pemuda. Tiba-tiba keluar seorang pemuda daripada Madinah tadi. Seorang-seorang dia keluar. Dia kata apa? Aku nak jumpa Dajjal. Dia cakap dengan kumpulan yang ramai tadi. Siapa kumpulan yang ramai tadi? Itulah tentera-tentera Dajjal. Lalu tentera Dajjal tadi tangkap. Setengah daripada tangkap. Dajjal ni tuan-tuan, dia bukan Perdana Menteri, maknanya pemerintah satu dunia. Bukan pemerintah Malaysia aja, bukan pemerintah Amerika saja, satu Malaysia, satu dunia. Maknanya hebatnya tu. Satu dunia. Kalau kita di sini nak jumpa PM pun bukan mudah. Kan? Mesti jumpa PA dia dulu kan. Stikser dia dulu. Ini pemuda ni turun Kedah aja. Bukan senang tuan-tuan. Mesti buat temu janji dulu nak jumpa Dajjal ni. Mesti jumpa PA dia dulu. Kalau tidak kena tangkap dengan UTK dia, bodyguard dia. Begitulah keadaannya. Maka dia ditangkap oleh UTK dia. Itu istilah saya lah untuk mudah faham tuan-tuan. Ditangkap oleh bodyguard Dajjal. Lalu mereka kata kita bunuh dia. Kita bunuh pemuda ni. Maka kata setengah daripada UTK dia, bodyguard dia, apalagi sisa sulit dia ke apa ke, jangan bunuh, jangan dibunuh pemuda ini, bukankah Tuhan kita, kata dia. Siapa tu? Dajjal lah. Bukankah Tuhan kita kata jangan bunuh orang, biar Tuhan kita yang bunuh. Ini tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bila pemuda ini dah ditangkap, diserahkan kepada Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Dia nampak aja Dajjal tuan-tuan, dia kata, ya ayyuhan nas, hadza Dajjalul ladzi zakarallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tangkap, tak kena tangkap tadi, dia bangun berdiri. Wahai sekalian manusia, dia cakap dengan pengikut Dajjal ni, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal. Inilah Dajjal, pembohong besar, pendusta besar, yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap tuan-tuan kepada pengikut Dajjal. Tuan-tuan, pengikut Dajjal ni orang Islam ke orang kafir? Kafir. Maka mereka tak tahu apa benda pun tuan-tuan. Dia tahu itulah Tuhan dia. Yang tahu ni ialah orang-orang yang beriman, yang duduk kelas mengaji, menuntut ilmu, cerita tentang Dajjal, barulah kita tahu itu adalah Dajjal. Sebagaimana yang kita tahu tuan-tuan, asal kita cerita, tertulis huruf kafarah di dahi dia. Itu orang yang beriman saja tuan nampak. Dan orang-orang yang Allah telah pilih. Maka tuan-tuan, bila diisytihan macam tu, makin bertambah marahlah pengikut Dajjal. Dajjal pun bertambah marah. Maka tuan-tuan, dengan itu Dajjal pun perintah orangnya supaya digari, diikat kaki dan tangannya. Digarilah, diikat kaki dan tangannya, tak boleh bergerak lah. Lalu tuan-tuan, dibaringkan pemuda ini, dibaringkan. Buat apa? Dipotongnya badan pemuda ini. Dipotong tuan-tuan, diseksanya dulu. Diseksanya. Macam mana cara seksa tak pula diceritakan dalam kitab tuan-tuan. Dia beritahu hanya diseksa. Bila diseksa tuan-tuan, Dajjal tanya juga. Dajjal tanya lagi.
adakah aku ini Tuhan kamu? Dajjal tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Pemuda tadi kata, tidak, Tuhan aku ialah Allah, kamu adalah pendusta, pembohong besar. Lalu Dajjal sendiri membunuhnya. Dipotong badannya dua, tuan-tuan. Dalam kitab dipotong dua. Tak tahu cara potong tu bagaimana, wallahu a'lam. Adakah potong di leher, adakah potong di badan, wallahu a'lam. Sebab saya dapat dua versi, tuan-tuan, daripada hadis. Satu kata dia dipotong pada leher, satu dipotong pada pangkal peha. Lalu dipisahkan dua tadi. Jauh pisahannya tadi ialah satu balingan lembing. Satu balingan lembing tadi berapa jauh agak-agak? Berapa yang Imam? Ada 100 meter ke? Ada tak? Baling lembing. Lebih kurang 70 80 meter. Jadi badan pemuda yang beriman tadi dibaling. Satu sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Berdarah jangan ceritalah, tuan-tuan. Sakit jangan ceritalah. Dia berjalan tengah-tengah ni. Pengikut dia yang 70,000 lebih tadi menyaksikan. Apa dia kata? Kum, bangunlah. Kalau kita baca apa? Ikrar kan? Up. Up lah. Up. Semua up. Down. Turun bawah. Saya ingat dulu masa tembok baru, tuan-tuan. Up atas. Turun bawah, up. Up juga. Dajjal kata, kum, bangunlah kamu. Maka badan tadi datang bergerak, tuan-tuan. Badan pemuda yang telah terpisah tadi bergerak, bercantum dan bangun. Dan tersenyum-senyum seperti tidak ada apa-apa yang berlaku. Subhanallah. Jadi bertambah yakinlah pengikut Dajjal yang Dajjal ini adalah Tuhan mereka. Lalu, tuan-tuan, Dajjal tanya lagi, tadi kamu hidup, aku telah bunuh kamu, aku telah matikan kamu, sekarang aku dah hidupkan lagi kamu. Aku dah hidupkan kamu lagi dengan kuasa aku, dengan arahan aku. Adakah kamu tidak lagi beriman kepada aku? Apa Dajjal jawab, tuan-tuan? Dengan ini, kata Dajjal, dengan ini meyakinkan lagi kamu adalah pendusta besar. Kamu adalah Dajjal laknatullah. Tuhan kami ialah Allah, dan Tuhan kami orang-orang beriman ialah Allah, dan kami tidak pernah ragu akan perkara ini. Kamu nak dakwa kamu Tuhan, kamu nak dakwa wahai pengikut Dajjal, Dajjal itu Tuhan kamu, itu kamu punya pasal. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ini kata pemuda. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ini, tuan-tuan, pemuda tadi. Subhanallah. Makin kuat imannya, tuan-tuan, makin hebat, tuan-tuan. Kita berdoa lah, tuan-tuan, jangan kita jumpa lah Dajjal. Zaman Dajjal ni, na'udzubillahi min zalik. Iman kita tak sekuat itu, tuan-tuan. Iman kita tak sekuat itu. Kita diuji dengan makan pun dah, Allah Akbar. Saya tak cerita orang. Tak boleh makan yang goreng-goreng banyak-banyak, nanti jantungnya ketat. Dah sihat dah rasa, dah 4 bulan, makanlah apa yang sihat-sihat. Uti canai. Dah 4 bulan, tuan-tuan, tak makan, makanlah sekeping aja, tak banyak. Tak lama rasa dada rasa ketat. Aduh, cek-cek rupanya makan uti canai je. Diuji dengan uti canai je, tuan-tuan. Saya pun dah tak mampu. Dengan makan pun kita kalah, tuan-tuan, apalagi dengan keimanan yang macam hebat. Allahu Akbar.
Sebab Dajjal mengintai tak ada makanan tuan-tuan. Yang ikut Dajjal mewah. Yang ikut Dajjal mewah. Maka tuan-tuan, kemudian Dajjal pun bercantum dua tuan-tuan dah bercantum, maka Dajjal pun perintahkan orangnya, tangkap lagi. Tangkaplah pemuda tadi. Dia tangkap buat kali yang kedua. Lalu dia pun baringkan nak bunuh buat kali kedua. Geram punya pasal tuan-tuan, geram. Jadi nak bunuh. Bila nak bunuh tuan-tuan, Allah Ta'ala gantikan lehernya dengan tembaga. Allah Ta'ala gantikan lehernya dengan tembaga. Maka takluklah nak disembelih leher pemuda tadi. Takluk. Takluk tuan-tuan Bila takluk, pemuda tadi kata apa? Wahai sekalian manusia, aku peringatkan lagi kepada kamu, ini adalah Dajjal, pembohong besar. Selepas ini Dajjal tidak lagi boleh membunuh sesiapa pun di antara kita. Tak boleh bunuh. Habis dia punya sihir. Ini tuan-tuan Maka tuan-tuan, Dajjal sendiri pun rasa malu tuan-tuan. Rasa malu. Sedang Dajjal bermarajalela tuan-tuan di seluruh dunia ini, hidupan semua kocik kacar, aru biru. Maka Allah Ta'ala turunkan Nabi Allah Isa alaihi salam daripada langit. Langit berapa Nabi Isa langit ke 3 ke 4, saya lupa lah tuan-tuan. Nabi Isa turun ke bumi ni di mana tuan-tuan? Di masjid di Menara Putih yang letaknya di Masjid Timur Bandar Damsyik di Syria. Maka Nabi Isa tadi turun di situ tuan-tuan. Terus Nabi Isa masuk ke dalam masjid. Waktu itu waktu subuh. Tuan-tuan. Imamnya siapa? Imam Al-Mahdi. Sepatutnya tuan-tuan saya cerita dulu tentang Imamul Mahdi. Sebab Imamul Mahdi ini dia petanda kecil akhir sebelum masuk tanda besar. Tapi saya dah terskip begitu. Cerita Dajjal tak perlu tuan-tuan, nanti kita ulang sikit lah. Selesai semayang, biasalah tuan-tuan semayang ni ada yang cepat, ada yang lambat kan. Jadi Nabi Isa dia lambat turun. Orang depan dah semayang, ada orang belakang lagi tengah pusing-pusing gulung-gulung kain kan. Jadi mereka tahu, ini siapa turun ni? Tertanya-tanya, siapa orang ni datang ni lagi? Orang yang belakang lah yang tengah gulung-gulung kain nak semayang ni. Di antara mereka berbisik, inilah Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa mereka tahu tuan-tuan? Sebab mereka mengaji. Mereka tahu. Tak mengaji tak tahu. Kalau kita kenal MB kan, siapa ni? Mesti ini MB. Kan kita dah tahu cerita dia, MB nak datang. Kan? Selesai sembahyang subuh tuan-tuan, selesai doa, Imamul Mahdi menyerahkan watikah pemerintahan kepada Nabi Isa alaihi salam. Selesai sembahyang, lalu Nabi Isa pun buka pintu masjid. Ini tuan-tuan cerita masjid pula. Kita kalau pergi masjid tuan-tuan, kita ikut pintu mana masuk? Pintu belakang ke, pintu kanan ke, pintu kiri? Saya tak kisah Ustaz, jadi masuk. Rupanya tuan-tuan, ulama dah susun tuan-tuan, kita je yang kadang-kadang tak jumpa cerita ni. Rupanya masuk masjid atau surau ada pintu kanan. Pintu kanan maknanya kanan lah kan. Pintu kanan sini. Kedua baru pintu belakang. Ketiga baru pintu sebelah kiri. Kita tak tahu main redah janji masuk. Rupanya salah.
Kaedahnya masih masuk dari pintu kanan. Itu kanan masjid maknanya ngadap kiblat. Kiblat sana kan? Kanannya situ. Itu tuan-tuan. Maka Nabi Isa masuk dari pintu kanan masjid. Dia buka aja pintu, tuan-tuan, pintu belakang, bukan pintu kanan pula. Dia buka aja pintu belakang. Pintu belakang masjid pada Damsyik tadi. Rupanya yang tunggu depan itu adalah Dajjal laknatullah. Dajjal yang menunggu. Dajjal tadi bila nampak saja wajah Nabi Isa alaihissalam, dia pun menggeletar ketakutan, sebab dia tahu yang akan bunuh dia ialah Nabi Isa alaihissalam. Orang lain tak boleh bunuh. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi Isa? Nabi lain tak boleh ke? Pening kepala juga nak jawab, tuan-tuan. Nah, kenapa Nabi Isa, Nabi lain tak? Nabi Sulaiman ke? Kan dia raja segala raja. Nabi lagi rasul, lagi raja, boleh perintah angin, boleh perintah binatang. Kenapa tak Nabi Sulaiman? Saya pun tak dapat jawab, tuan-tuan. Saya minta tangguhlah. Bukan makna saya pandai. Saya tanya orang lain lah, kawan. Rupa-rupa, tuan-tuan, kenapa? Sebab Nabi Isa lah di antara Nabi yang diangkat ke langit dalam keadaan bertubuh dan berjasad. Maka dia turun dengan jasad dia. Berumur ketika dia naik ke langit. Berapa umurnya? 33 tahun. Dan Nabi Isa akan turun ketika itu umurnya berapa? 33 tahun. Itu baru betul maintain. Kan? Kita tak, orang cakap, wah Ustaz, nampak macam maintain je. Maintain apa? Dah tua dah. Yang maintain Nabi Allah Isa. Nabi SAW dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Sebelum tu lagi, Nabi Isa dah naik. Umur apa? 33. Nabi Isa turun 33. Dan Nabi Isa akan perintah dunia selama 40 tahun. Lama lagi lah Ustaz kiamat. Lama lagi lah kiamat. Nabi Isa pun 40 tahun lagi perintah. Ya tuan-tuan, siapa yang hidup zaman Nabi Allah Isa alaihissalam memang sangat-sangat beruntunglah. Sangat-sangat rezeki dia lah. Sebab binatang yang ganas menjadi sangat-sangat baik, tunduk dengan Nabi, permintaan Nabi Isa alaihissalam. Dah bunyi je. Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambunglah bulan depan, InsyaAllah tuan-tuan. Kalau ikut kan nak sambung lagi ni, tapi dah diberitahu tadi kan. InsyaAllah tuan-tuan, salah silap saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita surahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Ilahi lastunil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan wa'ufir ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.